Okey Ronald, bila kita dah buat ini, dia akan keluar kat sini GPS cadangan. GPS cadangan tu semua datang daripada yang ini. Dia akan ikut TOV. Ada dua cara kita nak buat GPS ataupun GPMP. Sama ada kamu tengok GPMP terbaik ni ataupun kita tengok mana TOV SPM tertinggi. Jadi kita main dekat sini. Itu cara yang pertama. Contoh, saya letak kat sini 57.79%. Jadi last kali dia akan up 1.06. Dan bagaimana dapat 1.06 ni? Kalau kamu tengok dekat akaun Bahasa Melayu, dia akan keluar dekat sini, kat hujung sekali, cadangan untuk setiap murid. Dan kalau kamu nak ambil semua cadangan ini, kamu pergi dekat trend tadi. Sebenarnya kamu, kalau kamu malas, bukan malas, sebenarnya nak selamat, saya buat salin ETR ni je. Katakanlah saya nak ambil yang ni lagi, 17% lah. Dia akan bagi cadangan 3.88. Sikit ni. Sepatutnya kita boleh beat dengan 3.63. Mungkin kita boleh up 20%. 3.85 pun tak boleh lagi. 25%. 3.77 tak boleh lagi. 30%. 3.41. Jadi 3.41 tadi kan kamu tengok dekat tu kan. Kamu boleh tekan salin ETR. Apa maksud salin ETR? Salin ETR adalah dia akan ikut yang kita suggestkan kat sini. Semua yang suggest ni dia akan ikut sebab ada penambahan peratus. Yang ni sebab kita tak buat peratus dia akan ikut dia yang asal ni. Dia akan suggest sehinggalah dapat dekat sini GPMP untuk tahun tersebut. GPS untuk tahun itu. Untuk tahun 2026 ini. Jadi dia akan dia akan ikut, jadi akan kira per kepala murid. Katakanlah cikgu Bahasa Melayu katakan dia nak semak. Dia nak semak berapa dia punya GPS. Kejap yang lain dah settle, dia akan salin semua ni. Jadi GPS 5.31. Kenapa 5.31? Sebab kamu tak isi, tak manipulate lagi yang ni. Kamu tak isi lagi ETR dia berapa. Bila kamu pergi dekat account, kamu akan perasan yang semua nilai yang tadi sudah pergi kat sini. Semua nilai cadangan ini akan pergi kat sini. Katakanlah kamu tak setuju. Saya tak setuju ni. Arsfa ni dah 76. Takkan nak pergi kepada A je. Saya nak pergi dia A+. Kamu tulis dah A+ kat dia. Tak ada masalah. Yang ni yang biru boleh ditulis balik. A+. So yang ni 83 pun saya nak buat A+. So apa yang akan berlaku bila kamu pergi dekat trend tadi, dia akan ubah tadi. Tadi kan kita suggest 1.06, dia tukar jadi 1.04. Kenapa? Kita ubah yang pelajar tadi. So bila kamu boleh buang balik semua itu dengan reset ETR. Bila reset ETR, semua nilai dalam ETR tadi dia akan buang. Semua nilai ETR akan buang. Dan markah yang keluar untuk ETR itu adalah berdasarkan markah potensi itu. Ataupun yang kamu panggil markah baseline itulah. Saya lebih suka guna istilah potensi sebab istilah baseline ni haram sebenarnya digunakan. Settle sudah. Jadi kamu punya GPS SMK Keningau 2026 kembali kepada kosong. Yang ni delete balik. Boleh?